Weh, kau buat apa ni? Aku tengok ni, bagi makan burung-burung kat sana. Bukan tengok burung-burung kat sana. Cantik je. Diorang terbang bebas. Di mana diorang kat atas ni bebas. Kita kat bawah ni seolah-olah terperangkap dengan dunia kapitalis ni, kau tahu tak? Aku faham apa kau cakap ni. Memanglah sebab kita dalam dunia kapitalis ni, kita nak kena bayar bil, semua benda nak kena bayar. Air, api, semua tu basic punya saja. Tapi semua benda nak kena bayar. Mereka kena hidup dengan terbang bebas. Makanan pun kita bagi free. Hidup jadi macam kucing pun. Tengok kucing kita yang bagi dia makan free je. Tapi kita manusia ni hidup macam dalam penjara. Betul, aku setuju. Tetapi kita tetap lebih beruntung berbanding sahabat-sahabat kita yang dekat Palestin sana tu. Kalau kita betul nak bebaskan Palestin seperti burung-burung yang berterbangan, menyumbanglah kepada Virat Palestin. Dengan bantuan anda, kita boleh meringankan bebanan mereka dan semoga insya-Allah ia akan menjadi satu perjuangan untuk membebaskan Palestin. Free Palestine!